windscreen aku retak 1000. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni aku ada masa sikit lah. Nak kata busy tak busy, buat busy kan. Jadi hari ni aku rajin sikit. Aku nak, kalau boleh tengok belakang ni tak ada seat seat dia aku cabut daripada track day hari tu. Itu punya track day aku cabut. Jadi dah memang tak pasang pun. Jadi memandang seat tu ada kat luar. Seat tu pun dah kotor. Benda dah lama memang tak pernah bersihkan pun. Dah lalang benda kat luar kan. Jadi aku berus-berus sikit. Aku nak cuci dia lah. So nanti bila ada masa sikit, nanti aku akan pasang balik lah kan. Pasang pun tak guna pun. Tapi pasang lah, mana nak tahu nanti ada roadblock ke apa kan. Nanti kan benda undang-undang kan. So kena follow lah. So nanti aku akan pasang balik. Apa ni, kereta pun tak jalan. Ni pun seminggu lebih ni baru start balik. Tak je lah, nak jalan pergi mana pun susah kan. Jadi boleh lah jalan dekat-dekat abang pergi kedai bawah, pandai enjin. Nak beritahu kesedihan cermin windscreen aku. Boleh tengok ni windscreen aku retak 1000. Dia kisah dia macam ni. Kereta ni parking kat rumah aku lah. Kereta ni parking memang tak bergerak. Start pun boleh kata macam seminggu sekali, 2 minggu sekali start. Nak jadikan kisah lah, ada tikuih. Ada tikuih lah duk main buat pot kat dalam, yang aku nampak dekat dalam enjin bay lah. Dia duk makan dalam tu, dia duk melepak lah buat pot dia dalam tu. Jadi kadang-kadang tu 2-3 hari sekali aku akan buka bonet depan ni. Aku akan buka, tak biar rapat kan. Kononnya nak elakkan lah supaya dia duduk dalam tu. Jadi kadang-kadang tu buka, tak tutup balik kan. Nak jadikan cerita tu lagi sedap, bonet tu aku lupa lock. Punyalah duk tekan. Nak kata laju tak laju pun, tapi pandai enjin lah, pergi jalan pandai enjin kan. Tekan sikit, bonet tembak pula dekat windscreen. Aduh, habis ni retak aku punya kat windscreen ni. Jadi retaklah 1000. Dah satu hai pula nak kena pergi tukar cermin baru. Buat macam mana kan. Dah rezeki. Tak ada rezeki lah tu. Dah rezeki mai kot tu, nak kena pergi ke situ lah. So tak ada apalah, just nak berkongsi tu je lah. Selain daripada aku nak mencuci seat kereta ni. So nanti aku akan kena tukar lah cermin baru, cermin kereta ni. Dikabarkan sukan permotoran fasa 1 dah dibenarkan. So kita tunggulah nanti. Track dah buka. So kereta ni nak kena pergi servis apa semua. Nanti prepare untuk nak masuk track day lah kan. So ilmu dah ada ni. Tak tahulah, ilmu duk belajar ni banyak. So tinggal nak apply aja. Tak tahu macam mana. Dah lama dah tak pergi merembat ni. So harap track buka nanti dah boleh masuk, boleh pergi track day. Ketak kaki lah orang kata Okay lah. So jomlah, aku nak pergi mencuci seat kereta ni. Let's go. Okay, ni aku guna sabun serabut. Sabun serabut basuh baju je. Okay, so nak tonok semua ni. Ni semua seat yang bahagian belakang daripada dia punya penyandang belakang, seat dia dengan bahagian tepi tu sekali. Seat kotak lah, benda dah lama kan.
Okay guys, selesai sudah cuci cushion kereta, peloton wajah. Ni seat belakang, so boleh tengok ni benda ni lembap lagi, so kena tunggu dia betul-betul kering. Okay, boleh kata bersih lah, tapi tak kering lagi. Tak tahulah bersih ke tak bersih, sebab bila kering nanti baru kita nampak dia punya kalau ada tumpuk-tumpuk apa kan. So far dah macam dah bersih. Okay, banyak gila lipas di belakang ni, dalam ni. Tak tahulah dia buat sarang apa, tapi dah cuci dah. Mungkin dah lama sangat tak pakai kan. So lipas pun buat sarang apa. Okay, so alhamdulillah seat ni dah bersih. So nanti masuk balik ke dalam Waita tu lah. Alright, sampai di sini dulu perkongsian aku. Semoga bermanfaat. Aku kongsikan, aku hanya buat konten saja. So kalau ada sebarang komen ke apa, boleh tinggalkan dekat bawah. Ikutlah cara aku buat tu salah kan. Okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye bye.